Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi Alhamdulillah kita berjumpa lagi malam ni. InsyaAllah kita mulakan kelas kita pada malam ni dengan bacaan umum kitab bagi yang Muslim. Dan bukan Muslim boleh bertafakur cara masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita jumpa malam ni. InsyaAllah untuk cikgu sentuh sikit tentang teknik menjawab soalan. Dia bukan konten. Konten tu lebih kepada yang kita dah belajar dalam kelas. Jadi yang ni lebih kepada how to answer the question. Okay, tengok yang pertama cikgu sentuh berkenaan dengan formula. Okay, untuk kertas 2 dan kertas 1 diberi formula. Okay, dia akan tulis macam ni. Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberikan adalah biasa digunakan. Jadi untuk kamu, Form 4, kita baru belajar 2 topik. Bukan 2 topik, 3 topik lah. Sampai chapter 3. Jadi ini yang diberi. So start from chapter 2. Buat, sutat, buzas, suf ni kan. Semua dibagi momentum, FMA. Ini sahaja yang diberi. Dan juga untuk gravitation ataupun kegravitian. Ini banyak formula dibagi. Okay. Tajuk ni memang formula popular lah. Sebab apa? Untuk kamu PPT ni, kamu tak belajar banyak topik. Masih 3 topik kan. Jadi ini antara tajuk yang sangat popular. Dan banyaklah yang akan diuji biasanya. Okay, so kita ada ni, daya kegravitas Mr. Newton ini. G, gravity. Centripetal force. Centripetal acceleration. Ini semua dibagi ni. Kepler's law punya ada. Escape velocity ataupun hal laju lepas. Ni hal laju lepas. Linear speed ataupun laju linear. Semua diberi. Termasuk nilai constant. Iaitu nilai G 9.81 dan juga nilai G besar. Kita panggil pemalas kegravitian pun diberi juga. So kalau kamu ada soalan calculation, jangan lupa untuk rujuk kepada senarai rumus. Yang lain tu topik yang belum belajar lah. TIT belum belajar. Ni Form 5. Form 5 belum belajar lagi lah. Okay, jom. Kita terus pergi kepada cikgu tak nak jawab nombor 1. Formula apa yang tak bagi? Yang tak bagi F ikut ni. Impulsive force. Nampak impulsive force tak ada. Impulse tak ada. Tapi daripada sini kita boleh pecahkan. F equal to MA. F equal to M. A ialah B minus U over T. You can derive from here. MB minus MU divide by T. Kan? Jadi you dah dapat untuk impulsive force. Dan naikkan di sini FT equal to MB minus MU. This one is impulse. Jadi you boleh dapat daripada situ impulsive force, daya impulse dan juga impulse. A rate of change of momentum and change of momentum. Kadar perubahan momentum dan juga perubahan momentum. Boleh Maksudnya you boleh boleh tengoklah formula itu. Okay, jom. Kita nak pergi terus kepada section B dulu. Kenapa cikgu tak nak you hilang markah banyak? Soalan ini markahnya 10 markah. 10 markah. Kita fokus pada yang ini dulu. Mungkin kita pernah buat dalam kelas. Kita tak ingat. Kan? Tapi tak apa. Yang penting kamu kena tahu cara nak jawab soalan yang bermarkah yang banyak ini. 10 mark. Okey. Dialah section B. Jom kita tengok soalan section B. Ya. Bahagian ini mengandungi 2 soalan. Jawab 1 soalan sahaja. Number 9 and number 10. Kita ada nak masuk. Dan Kai. Okay. Welcome. Jadi soalan ni. Dia ada 9 A, B, C, D macam tu. Kita nak yang soalan yang D. Yang 10 markah. Okay. Dia ada 2 soalan. 9 dan 10. Section B. 2. Choose one only.
Jawab satu. Kalau kau ada masa lebih, bolehlah kau jawab kedua-duanya sekali. Boleh faham? SBS. Tak apa, tak apa. Okey. Okay. Soalan macam ni lah. Biasanya dia akan tanya principle conservation momentum. Ataupun dia tanya definition. Definition kena hafal lah. No choice. Satu markah. Then antara yang soalan yang paling susah dapat markah full mark ialah explain. Ni. Soalan kebat. Level tinggi. Alright. Lepas tu yang ni tak apa. Kita akan tengok kemudian. Pergi kepada soalan ini. Ini soalan calculation. Biasanya ada section B. Bawa kepada 5 markah. Ataupun determine kan. Momentum. Ini 5 markah ni. Calculation. Okay. Seterusnya adalah. This one. Okay. Siapa yang ada bahan ini. Yang dalam bentuk hard copy. Dalam copy. Mari kita tengok. Ni. 10 mark. Baik baca soalan ni. Betul-betul. Lepas tu kita nak buat. Soalan ini. Melibatkan justification. Justification. Dia dah bagi you punya prinsip apa semua. You kena pilih yang terbaik. Please choose the best. Okay. So you kena buat. Diagram 9C shows the design and specification of 4 different jet engine. P, Q, R, and S. Study the specification of all 4 jet engine. Explain the suitability of each design and specification. Determine the most suitable jet engine. Last kali you mesti ada pilihan. Dia bagi P, Q, R, S. Saya pilih apa? P, Q, O, R, O, S. Maksudnya mesti ada pilihan. Terakhir tu mesti ada pilihan. Cara macam mana nak pilih? Jom kita tengok. Jom tengok satu persatu. Kita tengok betul-betul kita ada jet P, jet engine P, jet engine Q, jet engine R. Apa dia tak naik ke atas? Jet engine S. Kan? Tengok betul-betul. Biasanya dia akan ada 4 karakteristik. 4 ciri yang you kena compare. Kita tengok. Yang pertama, you tengok betul-betul. Udara masuk bukaan kecil. Udara masuk bukaan kecil. Mana lagi? Tengok. Udara masuk bukaan besar. Air intake through big opening. This one is small opening. And the other one is bukaan besar. Intake big opening. So we have 2 choice actually. Big opening and small opening. You nak pilih yang mana? Nak besar ke nak kecil? Okay, itu yang pertama. Ini karakteristik yang pertama. Ataupun spesifikasi yang pertama. Yang number 2 is ni. This one. Iron blade. Besi. Bilah besi. Titanium blade. Bilah titanium. Besi. Titanium. Maksudnya kita ada 2 choice juga. We have 2 choice. Which is iron and titanium. You nak pilih mana yang terbaik. Okay. Ini karakteristik yang kedua. Maksudnya jenis bilah. Type of blade. Nombor 1 tadi. The size of air intake. The size of air intake. Nak big ke nak smaller kan? Yang ketiga. Apa yang ketiga yang anda nampak perbezaan kat sini? Yang dia labelkan itu ialah. Ni. Combustion chamber. Small combustion chamber. Small combustion chamber. Apa ada kertas dia nampak lebih ni lah. Big and big. Big. Dah ada 3 ciri. 3 karakteristik. Dan last sekali adalah exhaust. Exhaust gas through small opening. Small opening. Mana lagi? Big opening. Big opening. So kita ada 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, cikgu panggil yang ni ialah 3 ataupun 4 karakteristik. 4 karakteristik. Which one daripada karakteristik ini yang you paling yakin? Contohlah. Kalau besi dengan titanium. Mestilah titanium. Titanium lagi kuat. Okay, bila you nak pilih titanium. You conviction. You sendiri yang buat keputusan. Aku yakin dengan titanium. Bila you nak titanium. Besi tak nak. Bila sebut besi tak nak. Maka P. Dah terkeluar daripada pilihan kamu. P. You takkan pilih P lagi dah. P dah terkeluar. Apa lagi yang besi? R also left out. Kita dah cancel out dah. Kita dah keluarkan P dengan R. Nampak tak? Satu punya ciri kita pilih saja dah terkeluar 2 pilihan. Okay, then you nak apa lagi? Combustion chamber. Kalau nak bagi laju mestilah nak bakar banyak. Kan? So nak big ke small? Siapa boleh jawab? Nak big or small combustion chamber? The size of combustion chamber. Big. Bigger. Cantik. Dia yang kata big. Bila kau nak big, yang small akan terkeluar. Q small. Q juga terkeluar. So sekarang ni, apa lagi yang tinggal? Maka yang tinggal adalah S sahaja. Sekarang ni, you hanya tinggal S. Maka you
hanya cerita tentang S sahaja. You cerita S. Maksudnya apa? Uh, Size of intake, air intake. Big. Macam tu. Macam mana cara nak jawab? Kita kena buat table. Jom kita buat table. Jom kita buat table. Pergi kepada ruangan ini. Cikgu kecilkan sikit supaya kau nampak macam mana kau nak buat table nanti. Tulislah 9, question number 9D. Kan? Terus buat table. Tolong buat table. Jangan tak buat table. Jangan nak buat karangan panjang-panjang. Okay. Macam ni. 3 kolom. Allah. Sengit-sengit. Tak apalah. Aku pakai membaris lah. Cikgu freehand. Okay, yang pertama ialah karakteristik. Karakteristik. Yang kedua kita choice. Maksudnya pilihan kita. Dan ni ialah reason. Reason. Sebab. Okay. Yang ini ialah ciri-ciri. Ciri-ciri. Ini pilihan. Dan inilah sebab. Okay. Tengok betul-betul. Kalau kamu pilih betul. Yang tadi kita pilih S. Kan? Ciri-ciri S tu. Copy and paste. Then you will get 6 mark. 6 per 10. You akan dapat 6 per 10 dalam tangan. Macam mana cara dia? Jom tengok balik yang tadi. Apa yang tadi? Size size of S-I-Z-E lah. Bahasa Inggeris lah. Size of air intake. Apa yang kita nak tadi? Bigger. Bigger or big. Tak kisahlah. Buat line. Ni bagi line banyak sikit. Sebab kita nak bagi reason banyak ni. Reason jangan bagi 1. 2 atau 3. Then size of air intake. Type of blade. Kita nak apa tadi? Titanium. Okay. Apa reason dia? Nak bagi 3 reason. Buat line. InsyaAllah apa? Saya ingat tu ni. Tak kisahlah. Type of blade. Lepas tu apa dia? Size of combustion chamber. Size kembuk pembakaran. Combustion. Kamu boleh tulis sama-sama dengan cikgu Combustion chamber. Bigger. Lebih besar boleh ataupun besar pun tak kisahlah. Jadi dah dapat lagi. Apa reason dia nanti kita bagi. Then apa lagi lepas size combustion chamber tadi? Oh, size of exhaust. Apa dia sebut tadi kita ingat dah. Exhaust opening. Ni, exhaust gas. Size of exhaust opening. Smaller. Okay. Ini kau salin macam ni. Dah dapat 4 markah. 4 markah I choose S. Tulis macam ni. Dah dapat 5. Itu bukan 5 sebenarnya. Terus dapat 6. Macam mana markah dikira? Because. Kalau kamu nak selamat lagi kau tulis macam ni. Because. Salin balik. Size of air intake bigger. Because of. Ataupun bigger size of air intake. Dan apa lagi? Titanium blade. Titanium blade. Titanium blade. Dan apa lagi? Bigger combustion chamber. Bigger combustion chamber. And apa? Smaller exhaust opening. Smaller exhaust opening. Kalau kau faham dah tulisan cikgu tu. Tulisan engineer memang buruk. Tak kisahlah kan. Kau tulis je macam ni. 6 markah dalam tangan. Macam mana? Mari kita tengok. Okay, markah dia kat mana? Bila you tulis size of intake bigger, you akan dapat markah 1. Type of blade, titanium. You choose titanium. Markah 3. Size of combustion bigger. Markah 5. Size of opening, smaller. Markah 7. I choose S. Ada je huruf S. Markah 9. Then you will get markah 10. Markah 10 ni ialah apa? 1, 3, 5, 7 betul. 1, 3, 5, 7. All correct. Then you will get 10. Maksudnya, you dah dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 markah copy and paste only. Tapi you mesti buat pilihan yang betul. Bila you dah pilih betul, you dah dapat 6 markah. Copy and paste. Boleh faham ke tak boleh faham?
Yes. Okay, ni Zara kata good. Ini macam like Facebook. Okay, boleh dapat kan? Now, nak dapat 10 out of 10. Ini yang kita nak pilih, nak 10. Mana boleh cukup 6, tak cukup 6. Okay, now, what should we do? Reason, size of intake bigger. Kenapa kita nak besar? More air is sub inside. Lebih kurang macam itulah. Lebih banyak udara distribute. Aku tulislah ayat apa lagi? More air, lagi apa lagi? Lebih banyak more oxygen ke? More oxygen. Kau tulis je. Banyak-banyak yang berkait dengan tu. 2-3 reason. Jangan bagi satu. Bagi 2 atau 3 reason. Sekejap cikgu tengok jawapan lah senang. Cikgu pun tak nak fikir malam-malam ni. Sekejap ada dia bagi tak? Akhir. Ni comel. Lebih banyak udara masuk ke enjin. More air gets into the engine. Ini dia bagi satu. Cikgu nak you bagi 2 atau 3. Mesti 2 atau 3. Jangan bagi satu. Tak selamat. Satu. Okay. So markah dia kat mana? This one is mark 1. This one is mark 2. Kadang-kadang you bagi dalam bentuk point form. Mark 1. Reason 1, reason 2, reason 3. Tak kisah. Why we need a titanium? Blade of titanium. Lebih kuat. You tulis stronger. Lagi apa? Not easy. Not easy. Not easy ni. Tidak mudah ni. Perkataan mudah ini you jangan suka-suka gunalah. Kalau boleh tak payah gunalah. Aku tulis itu tidak patah. Does not break. Does not break. Okay, lagi apa lagi? Long lasting. Long lasting. Tahan lama. Tahan lasak. Apa ni? Stronger lah tahan lasak. Kuat. Kau bagi je macam ni. Banyak-banyak reason. Kau jangan bagi sikit reason. Okay. Ni. Does not rust. Tidak berkarat. Tahan lama. Tahan lasak. Kuat. Kau tulis. Bagi 5-6 reason. Jangan bagi satu. Does not rust. Tidak berkarat. Nampak? Mana tahu ini boleh dapat markah. Kalau yang ni salah, yang ni boleh tolong. Betul. Mungkin yang ni betul. Sebab apa? Untuk section B dengan C, dia tidak ada yang salah tu menyalahkan yang betul. Tidak. Section A bahaya. Section A, kalau satu betul, satu salah, you bagi 2 jawapan, kemungkinan dia akan jadi dulu wrong cancel right lah. Wrong cancel right ataupun contradict. Contradict kita akan salah kan. Jadi, you lebih baik buat macam ni. Untuk section B dengan C boleh tulis banyak-banyak reason. Okey, boleh. Ini markah yang keempat. Kita nak ambil lagi 4 kan. Kenapa size of combustion chamber big? Lebih banyak bahan api dibakar. More fuel burn. Ni. Tadi ni markah apa? 5 kan. Ini markah 6. M6 ni markah 6. Ni M5. Apa lagi? Lebih banyak api mesti lebih laju. Produce more momentum. More momentum. Okay, you boleh salin. Apa? Mana? 4 digit daripada ni. Nombor mereka nilai 400 nampak pakai nombor apa? 100 yang sama. Buat ini. 9380 8309. Lepas tu mana nak 100 yang sama. Ambil kosong lah tu senang. 3089 8039. Kosong duduk di kedudukan yang kedua. 3089 8039 9083 9083 macam tu. Yang mesti kosong tu duduk tempat ratus. Boleh? Okey. Betul kan? Duduk pintu siang. Okey. Kenapa nak exhaust gas through opening small? Higher momentum backward. High backward momentum. Apa lagi? High velocity. High velocity. Tambah lagi. Jangan bagi satu. Bagi banyak. High velocity. High acceleration. Dah velocity high mesti high acceleration. Pecutan tinggi. Hal laju tinggi. Ni. High acceleration. Gitu. Boleh ke tak boleh? Siapa kata boleh angkat tangan? Yes. Bagus. Ni Zara kata boleh. Erwin kata yes. Thank you very much. Yuhan pun kata yes. Bagus. Muhammad Farish Iman
Masya Allah, lajulah dia punya. Putra Haziq, Joshua Yap Loh. Putra. Sheng Li, Ethan Ten. Banyak-banyak. Tak ada nak baca, laju. Kalau kau like ni, cikgu rasa dapat 10,000 dah like ni. Okey Tap screen. Okey, cukup. Stop dulu tap screen. Mari kita tengok, cikgu nak bagi satu soalan. Adakah kau boleh jawab untuk soalan ini? Bentuk macam ni. Try to get 10 mark. Soalan yang seterusnya. Mari tengok. Soalan nombor 10. Yang ni, you boleh pilih 9 atau 10. Jawab satu saja. Mari kita tengok. Okey, yang ni dalam bentuk table. Yang ni lagi cantik. Tadi tu macam susah sikit. Tak apa nampak. Yang ni lagi jelas kita boleh nampak. One more time. Kita try buat soalan ini. This one also 10 mark. Okay. Table 1 shows 4 types of suit T, U, V and W used by skydivers. Okay, skydiver ni dia nak buat apa ni? Ni lah mamak ni. Seorang penerjun makan suit terbang dari sebuah pesawat. Ini kan. Lepas tu dia dah terjun. Macam burung lah. You are required to determine the type of suit that allows the diver to stay in the air. Nampak Stay in the air for a long time. Okay, ingat lagi sekali. Soalan dalam, ayat dalam soalan, jangan kamu masukkan di dalam, kita panggil dia, kita punya reason itu. Tak boleh. Takkan diterima sebagai jawapan. Landed safely, tak boleh. Maksudnya stay in the air for a long time, you tulis itu fly longer. Kan? You jangan tulis stay in the air for a long time. You ubah sikit. Sama maksud, tapi ayat lain. Jangan ulang ayat soalan. Okay. So, dia nak 10 mark kat sini. Jom kita tengok cara nak jawab. Apa hal betul. Okay, jom kita tengok. You kena pilih yang mana yang terbaik. T, U, V, W. We have 4 characteristic. 1, 2, 3, 4. Okay. You tengok betul-betul. Yang pertama, flying suit material, dive height, suit, flap size, additional security features. Daripada 4 ciri ini, you kena pilih. Yang mana, aku paling yakin kalau, contoh kan, cikgu kata sebab dia nak terbang lama. Yang ni paling senang, dive height. Tak, tinggi rendah. Mestilah nak tinggi, takkan nak rendah. Kalau rendah baru terjun dah sampai tanah lah. Kan? Jadi nak tinggi. Bila you nak tinggi, rendah tak nak. Bila rendah tak nak, U and W dah pun, you dah cancel out. Tak nak dah. Bukan you punya choice. Dah terkeluar daripada pilihan kamu. Senang kan? Okay, pilihan kedua. Apa pula? Agak-agak apa? Nak saiz kepak lah. Saiz kepak besar dengan besar. Sama lah. Keselamatan. Topi keledar. Kompom. Ini kompom betul. Mesti saiz besar dengan topi keledar. Tanpa topi keledar tak nak. Okay, jadi ini yang membezakan. Nylon or canvas. Ini yang membezakan. Menggunakan you punya physics knowledge, you kena pilih yang mana yang paling cantik. Nak nylon ke nak canvas? Canvas ni bapak berat ni. Jadi, nylon lah yang terbaik. Kan? Jadi bila you sebut nylon tak nak canvas, V also dah pun terkeluar daripada you punya pilihan marker. You dah pun mempunyai satu pilihan yang solid, iaitu T. Sekarang ni apa you nak kena buat? You akan buat table cerita tentang T sahaja. Okay. Yang pertama, salin balik. Bahan suit terbang. What we choose? Nylon. Dive height. Suit flap size. Big. Additional security features. Helmet. You copy and paste. I choose T. Dah dapat 6/10. Senang ke tak senang? Senang kan? Okay, cuba buat. Lujian hearing. Okay, cantik. Cuba buat sekarang. Buat table. You buat table. Macam tadi juga. Kan, siapa yang ada bahan ni senang lah. Nanti baru kita pergi ke bahagian lain. Macam tadi. Tulis 10D. Lepas tu terus dah buat table kan. Buatlah table. Macam tadi buat table. Dekat reason tu bagilah ruang besar sikit. Sebab reason kan panjang. Yang ni karakteristik, ciri-ciri lah Ataupun aspek pun boleh lah, aspek. Yang ni tak ada markah, tak ada masalah. Yang ni choose. Choose kita tulis tadi tak kisahlah, pilihan. Okay, lepas tu yang pertama tadi apa InsyaAllah kita ingat dah. Yang tadi apa yang pertama? Flying suit material. Baik kita buka skema tu. Senang ni
Question number 10. Question number 10, number 10. Here. Tapi yang ni dia buat apa tau? Dia buat dua. Kejap. Apa hal ni? Ni macam macam. Ni bukan ni. Soalan lain ni. Mana soalan tadi? Ini dia. Okay. Dia buat aspect and reason. Kau bagi satu kolom. Cikgu tak nak you buat 2 kolom. Buat 3 kolom. Kenapa? Ada ramai dah budak. Bila dia buat macam ni, dia lupa nak tulis. Mula-mula, dia fikir dululah. Dia buat kotak awal. Lepas tu dia kata, tak apalah, fikir dululah. Lala dia lupa nak tulis. Apa yang dia pilih. Jadi kalau kau buat ruang macam ni, kau nampak ruangan ni kosong, mesti you akan isi. Betul? Ini pilihan. Okay. Lebih baik you buat 3 kolom. So, suit material. Nylon, marker 1. Dive height, high. Marker 3. Strip flap size, big. Marker 5. Okay. Ni. Ada topi keledar. Maksudnya have a helmet. Marker 7. I choose apa tadi? I choose T. Marker 9. Then, dapat je 1-3. 1-3-5-7. Betul, automatic. You will get mark 10. Mark 10 ni, kalau you tak tulis yang ni pun boleh dapat mark 10. Tapi adalah lebih baik kau tulis lah. I choose T. I choose T. Saya pilih T. Kenapa? Kerana bahan suit nylon, ketinggian terjunan tinggi, saiz kepak besar dan ada topi keledar. You ulang balik characteristic and what you choose. Kan? Jangan ulang reason. Reason tak payah ulang. Okay, boleh? Boleh mari kita tengok apa reason dia. Nampak? Nylon. Kuat. Strong. Not tear. Light. Nampak? Not tear. Tidak koyak. Not tear. Not tear ke not tear ke cikgu tak faham. Kau sebutlah. Kau pandai bahasa Inggeris. Ni. Strong. Stronger boleh. Strong boleh. Tak kisahlah. Light. Ringan. Kalau ringan. Nampak je ringan. Kamu boleh juga kaitkan dengan density. Low density. Low density. Light not tear. Lepas tu strong. Nampak? Untuk nylon saja cikgu boleh bagi 4 reason. Okay. Lepas tu, terjunan tinggi. Memanjang masa di udara. Extend time in the air. Maksud dia, take more time. Take more time. Nampak? Padahal nak sebut time, longer time. Tapi kita tak boleh tulis longer time. Sebab itu ayat soalan. Kita ubah sikit ayat dia. Take more time to landing. Lebih kurang macam itulah. Kau buatlah ayat kau pandai bahasa Inggeris. Kan? Apa lagi? Tulis dapat 2 reason pun tak apa dah. Seterusnya, saiz kepak besar. Menambahkan rintangan udara. Maksud dia, increases air resistance. Apa lagi? Maksud dia, menambahkan masa. Tadi kan dah ada menambahkan masa di udara. Boleh nak ulang 2 kali benda yang sama? Boleh. Tak ada masalah. You boleh ulang dalam reason. No problem. Okay, tulis. Memanjangkan masa. No problem. Tak ada sama dengan ayat soalan kan? No problem. Okay. Apa lagi? Kenapa nak ada helmet pula? Mengelak kecederaan di kepala. Avoid head injuries. Kan? Avoid head injuries. Lepas tu apa lagi? Apa lagi kalau pakai helmet? Mengurangkan daya impuls. Boleh kan dalam dia ada span kan? Boleh tulis. Mengurangkan. Reduce impulsive force. Lengthen the time of impact. Kan? You tulis saja macam tu. Bagi 2-3 reason. Boleh dapat tak cara nak jawab itu? Boleh? Yes. Okay, cantik. Kita kena laju. Cikgu tak boleh ni. Ahmad Fauzan. Bagus Ahmad Fauzan. Dia join sekali. Ke adik dia? Ke Hana pakai akaun Ahmad Fauzan ni? Tak kisahlah Boleh je. Form 5 nak join pun boleh. No problem. Okay, jom kita tengok macam mana cara nak jawab pula soalan section C. Section C yang 10 markah. Thank you Shanli. Shanli bagi gift kat cikgu. Macam ni. Okay Kalau dapat dia kan bagus dapat token tak. Okay, jom kita tengok dulu macam mana nak dapatkan untuk section C. Section C adalah kita panggil dia modification. Yang ni level yang paling tinggi, yang dalam yang paling tinggi. Kebat kepada bapa kepada kebat. Macam tu. Ni, jom kita tengok soalan ni alamak, apa ada pusing-pusing ni. Kejap. Alright, ni. Tengok soalan section C, Section C soalan number 11, no choice, tidak ada pilihan, compulsory.
You mesti jawab. Wajib. Okay, Raja 14 menunjukkan seorang penumpang meninggalkan kapal terbang menggunakan gelongsor kecemasan. Kan seorang penumpang meninggal. Dia bukan meninggal, dia meninggalkan. Ni yang ni, kalau dia emergency landing, dia pakai buka ni, dia akan terkeluar gelongsor kecemasan ni. Buat daripada, dalam dia ada udara lah. Dia kembung macam airbag tu. Lepas tu orang pun terjun lah sini kan. Tak boleh pakai kasut, tak boleh bawa beg apa semua. Beg semua tinggal. Kasut tumit tinggi semua cabut. Kan. Lepas tu semua turun je kat sini supaya cepat. Okay, sekarang ni dia minta apa? Kau sebagai engineer kapal terbang. As an aeronautical engineer, you are given a task to design safety airbag cushion that will be used to save people during fire event. Maksudnya waktu kebakaran ini, you nak terjun. Kapal terbang dah terbakar dah ke depan. You nak sini. Nak design benda lah ni. Benda lah ini. So, tengok ni. Tengok cara ni. Your design should include the aspect of material use. You highlight kan? Aspek apa you nak kena terangkan? Material use and features of safety airbag. Features dia apa you punya features? Used to rescue people. Give reason for every aspect stated. Okay. Sekarang ni material ni saja, you dah boleh buat macam ni. Kalau kita nak buat karangan, kita nampak je ayat keyword ataupun key point dia, kita terus keluarkan dia punya apa benda yang kita dah terfikir kan. Material use. Yang pertama cikgu nak tengok apa material tu? Cikgu nak nylon. Cikgu nak apa lagi? Mesti strong material. Strong material. Strong. Lepas tu apa lagi? Mesti kalau kat sini, kalau hujan, dia mesti apa nama, kalis air. Kan? Kita panggil apa? Kalis air. Masya Allah. Waterproof. Apa? Waterproof. Bijak Alma. Tak sia-sia Alma masuk sekolah ni. Bijak. Waterproof. Kak, macam lain ni. Kan ada satu benda lagi. Tak kisahlah. Waterproof ke apa semua kan. Yang penting strong. Lepas tu tahan lasak lagi. Tidak koyak. Tidak koyak. Lagi. Nylon ni. Material. Mesti ringan. Ringan. Kejap Melayu, kejap orang putih. Tak apalah Lighter. Lighter. Ni bukan lighter nak cucuk rokok tu. Lighter. Okay. Daripada material ni saja, you dah boleh terangkan nama dia dan juga karakteristik dia. Nama ada reason dia. Karakteristik dia pun ada reason dia sendiri. Okay, itu tentang material. Features of safety airbag. Feature dia pula macam mana? Tebal. Tebal. Thicker. Kan? Tebal. Lepas tu ringan lagi. Ataupun panjang. Supaya dia ni. Ataupun licin. Smooth. Apa lagi yang boleh pergi? Tebal, licin. Lepas tu, kalau warna kita perlu terang tak? Bolehlah letak je warna terang. Bright color. Supaya orang nampak kalau asap dah ni kan. Asap dah ni. Mana. Dia punya airbag pun warna hitam juga. Masya Allah. You cari tak jumpa. Lala you terjun ikut tingkap. Jatuh ke bawah, pecah kepala. Kan? Mesti bright color. Supaya dia nampak jelas. You lari tu dah nampak. Oh, kat sini. Okay, feature safety airbag apa lagi? Tebal dah. Apa lagi yang boleh sebut Tebal. Size dia mesti besar. Kalau boleh besar. Bigger size. Okay. Daripada sini, you dah boleh dapat 5 sebenarnya dah boleh cantik dah. Sebab 5, you boleh dapat 5. 5, you boleh dapat 5 mark untuk karakteristik dan 5 mark for reason. Dah boleh dapat 10 out of 10. Tapi kalau kau dah bagi macam ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 reason dengan 10 karakteristik dengan 10 reason pula, you boleh dapat 20 markah. Tapi tak adalah dapat 20. At least kau ada extra kan. Walaupun salah yang ni, mungkin betul yang ni. Okay, jom kita tengok macam mana cara nak tulis jawapan. Buat table juga. Nampak 10 markah, buat apa? Buat table. Mari kita tengok. Jom kita tengok. Internet. Kita ambil yang ni dulu yang ni pun dia bagi 2 je table. 2 kolom. Cikgu nak you buat 3 kolom. Reason. Ini apa yang kita pilih tadi, choose. Ini adalah aspek ataupun karakteristik lah. Aspek lah. Okay. Yang pertama, strong material. Tengok bila dia sebut strong material, does not tear. Tidak koyak. Dia bagi 1. Cikgu tak nak you bagi 1. You bagi 2 atau 3. Tidak koyak. Tahan lama, tahan lasak. Long lasting.
Last longer boleh. Last longer. Sama lah Lepas tu, apa lagi kita sebut? Last longer. Tahan last stronger. Bahan kuat ni strong material dah. Does not tear. Boleh aduh. Does not tear lagi apa lagi last. Long lasting. Itu je. Boleh lah dua tu. Does not tear dengan last longer. Okey dah. Ketumbatan. Oh, density. Bila sebut material, you boleh kaitkan dengan density. Density ni, formula dia rho equal to MOV. Kalau kita nak dia punya jisim dia rendah, maksudnya benda tu ringan, lighter, mass must be lower. So, density will be lower also. Kan? Jadi, kita gunalah density rendah, maka dia akan ringan. Kalau benda tu you nak dia berat, you mesti nak density tinggi. High density, higher mass, more weight. Kan? Tambah macam tu je. Okay? Yang ni kita memang nak ringan lah, takkan nak berat. Yang ni tekan satu butang, pum, dia pecah terus keluar. Kan? Mesti nak ketumbatan yang rendah. Kalau berat, jenuh lah you nak angkut pula kan. So, low density material, low mass. Nampak dia bagi dua reason. Dua reason lah. Lighter, light and low mass. Okay, lagi. Kalis api. Ni betul lah Alma cakap waterproof. Bijak kat Alma ni. Kalis api. Kalis api. Betul juga. Kan dia buat daripada kain batik, terbakar terus. Baru dah lah benda tu api tengah menyala kat depan. Kita nak terjun buat daripada kain batik. Mana boleh. Buat daripada nylon. Kenapa nak nylon? Kalis api, kalis air kan. Kalis air kalau hujan pun masih boleh. Dia tak telap air. Okay. Tidak terbakar. Kalis api lagi ni. Apa lagi reason? Tulislah reason apa yang berkait dengan kalis api. Kalis air sama juga. Tidak serap air. Tidak basah. Tidak berat. Kalau dia serap air, dia akan jadi berat. Okay. Okay. Tebal. Kenapa kita nak tebal? Sama macam tebal ni macam lompat tinggi. Itu cikgu cerita dah. Kalau lompat tinggi tak ada lagi pertandingan lompat tinggi jatuh atas mozaik. Pecah kepala habis. Sebab apa? Formula kita dah belajar dah. MV minus dengan MU over T. Kalau T dipendek, maksudnya contoh jatuh atas simen, atas benda yang keras. Maksudnya the impact time is very short. Maka it will produce very high impulsive force. Kita tak nak high impulsive force. Keadaan ini, kita nak dia lembutkan sama macam airbag. Maka kita nak lower impulsive force by increasing the time. Okay, increase the time. So, reduce impulsive force by lengthen the time of impact. Reduce impulsive force. Lengthen time of impact. Less injuries. Tulislah less injuries. Bubuh. 3 reason. Tak ada masalah. Kenapa nak tebal? Bahan lembut. Soft material. Mengurangkan lengthen time of impact. Apa? Ulang 2 kali. Tak ada masalah. Ulang 7 kali pun tak apa. Ulang. Dalam kolom atas pun ada. Kolom bawah pun ada. You tengok reduce impulsive force. Dia adalah mark 10. Reduce impulsive force also mark 12. Jadi dia 2 markah yang berlainan. Kalau you tulis 2 kali, you boleh dapat 2 markah. Nampak tak nampak? Maksudnya, you sangat banyak choice. You boleh tulis. Tulislah sampai penuh yang tu. Sampai cikgu tak larat nak tanda. Tak ada masalah. Soft material. Thick material. Kan? Tulis. Lagi, kalaulah kita kata dia guna pump. Nylon tadi. Apa sifat nylon? Tak koyak. Kalis air. Waterproof. Tadi waterproof dah ada dekat sana. Itu karakteristik. Yang ni nama dia nylon. Apa sifat nylon? Kalis air. Maksudnya you boleh sebut name of material and characteristic of material. Two different point. Kan? Nylon tu cerita lain nama dia. Yang kalis air, kalis api itu sifat dia. So you boleh sebutkan dalam kedua-duanya. Nampak? Ada berapa ni? Markah 13, markah 14, markah 15, markah 16. Sangat banyak markah skema ada kan? Jadi you boleh tulis lah. Dah dapat 10, maksimum lah 10 per 10. Takkan dapat 16 per 10. Mana boleh? Kenapa smooth surface? Less friction, high velocity, high speed. Boleh tak boleh? Yang penting you dapat teknik ini. Cara nak jawab untuk yang 10 mark situ. Okay, cikgu tak boleh tunggu lama. Yang ni you boleh buat. Kalau you ada bahan tu, you dah boleh buat dia punya ni. Nanti cikgu hantar juga skema ni dalam apa nama grup kita. Jom kita tengok cara nak jawab. Sebab section C ni, ada yang budak boleh dapat pun. 19 per 20. 20 per 20 pun kemungkinan besar boleh dapat. Jom kita tengok macam mana nak dapat 20 per 20. Ini 10 markah. Tahu dah cara nak buat Nampak 10 markah buat apa? Buat kotak. Kotak pula dah. Table. Jadual lah.
Jom kita tengok soalan ni. Soalan ni paling senang dalam Malaysia. Ada part dia dan ada yang susah. Jom tengok soalan section C. Mesti dijawab. Kan? So, tengok betul-betul. Diagram 11.1 shows the way of student jump from a high wall onto thin mattress. 11.2, thicker mattress. Okay. Mak ni tak ada kerja ni. Ni. Dia tunjuk atas tilang nipis. Lepas tu tunjuk atas tilang tebal. Nampak perbezaan dia? 11.1, 11.2. Cantik nampak Alright. So, you tengok betul. What is meant by impulsive force? Yang ni cikgu tanya hari-hari. Asal masuk kelas je tanya. What is impulsive force? Rate of change of momentum. You terus tulis 11 A, rate of change of momentum. Nak salin balik soalan? Buat apa nak salin soalan? Buang masa. Tak payah. Tak payah. Terus bagi dia punya ni, rate of change of momentum. Faham lah tu. Okay? Lepas tu, selang sebaris. B. Jangan kau kedekut sangat. Tulis A, lepas tu B terus sambung kat bawah. Selanglah sikit. Bagi memudahkan cikgu nak nampak kau tanda kat mana kan. Senang. Contoh macam ni. Contoh. Contoh kena tunjuk contoh ni. Jadi kau nampak dengan jelas. Okay, 11. 11 A. Macam tu. Rate of change of momentum kan. Lepas tu buatlah B kat sini. Jangan sambung bawah ni. Bagi ruang, bagi comel sikit. Cikgu nampak senang. Sonok, cikgu tengok nak tanda getah kau. Okay. Tadi dah bagi definition kan. B. Mari kita tengok apa soalan B tanya. Okay, soalan B. Okay, yang ni kan. Yang ni memang dia nak bagi markah free. Sebab apa? Soalan dia mirip ataupun hampir sama dengan soalan 5 dan 6. Jadi kita terus pergi 5, 6. Cikgu fokus hari ni kepada yang mudah dapat markah saja. Sebab teknik menjawab biasanya cikgu kalau bagi dekat tu hari tu 5 jam. 8 pagi sampai 1 tengah hari. Dan dekat PISA. Lebih kurang 192 slide, you bayangkan. Memang itu cikgu akan sentuh teknik menjawab dan juga konten. Okey, yang ni tak sempat lah nak konten apa semua. Lebih kepada teknik menjawab lah. Okey, you tengok betul-betul. Observe diagram 11.1 and diagram 11.2. Start daripada sini diagram. Yang pertama, compare. Apa yang nak compare? The thickness of the mattress. 1. Time of impact. 2. And the impulsive force exerted in both cases. Exerted. Sampai sini. 3. Berapa benda yang you kena compare? 3 benda you kena compare. 1, 2, 3. Berapa mark? 3 mark. Jadi, cara macam mana nak tulis? You mesti tulis benda lah ni. Ni, thickness of the mattress. Tulis macam ni. B, buat 1 macam ni. Thickness of the mattress. Double dot. Macam tu. Diagram 11.1 less than diagram 11.2. Ini sahaja cukup. You jangan tulis banyak-banyak. Jangan tulis panjang-panjang. Jangan buat ayat panjang-panjang. Pening kepala. Okey, yang kedua. Apa tu tadi? Aduh. Tak ingat dah. Siapa ingat tadi? Lambatlah cikgu dah ambil atas. Time of impact. Okey. Ingat. Time of impact. Time of impact. Masa hentaman. Double dot. Diagram 11.1. Lagi cepat kan? Less than diagram 11.2. Macam ni cara dia. Cara tulis begini. Yang ni. Yang ketiga ialah apa? Impulsive force. Impulsive force. Double dot. Diagram. Okey, lagi satu cara tulis ialah kalau kat depan ni cikgu dah tulis diagram 11.1, tulis kalau boleh 11.1 semua kat depan. Impulsive force dia maksud dia kalau masa pendek dia lagi tinggi. Greater than. Diagram 11.2. Okey, sekarang ni you dah ada apa 3 comparison, 3 markah. 3 markah. Yang tadi less than. Tengok cikgu guna simbol saja. Okey, simbol yang diterima greater than, less than, equal to, directly proportional. Ini change to. 5 simbol ni you jangan takut untuk guna. Diterima. No problem. Okay. Greater than, less than, equal to, directly proportional, change to. Maksudnya lebih besar daripada, kurang daripada, sama dengan, berkadar terus dan juga tukar kepada. Maksudnya perubahan tenaga lah ni.
Yang anak panah ke tepi ni lebih kepada perubahan tenaga. Contohnya light energy change to electrical energy. You boleh guna simbol anak panah ke kanan ini. Tapi kalau kau buat anak panah ke atas, anak ke bawah ni, ni kau seorang je faham. Ni, international tak faham ni. Kau pergi Afghanistan, apa benda ni? Anak panah ke? Dia tak tahu kan? So, jangan guna yang ni. So, guna ini saja yang diterima. 5 simbol. Yang lain jangan guna. You dah dapat 3 markah. Mark 1, Mark 2, Mark 3. Tengok soalan. Ini dah 1 dah. Berapa dah kau dapat? 4 dah kan? Yang tadi 10 dah dapat dah. 10 per 10. Dah 14 dah. Dah 14 per 20. Jom kita tengok soalan dia. Dia tanya apa? Sini. Okey. Yang satu. Alah mak. Maksud dia tadi 1 poin saja. Masya Allah. Tak apa, jadi cikgu betulkan. Ini ada two Roman kat sini. Sorry. Okay, two Roman. Nyatakan hubungan. Take the relationship between time of impact and impulsive force. Then deduce the relationship between thickness of materials and impulsive force. Dua benda. Okay, bila dia sebut relationship, kalau boleh, you elakkan guna directly proportional and inversely proportional. Cikgu dah sebut banyak kali dalam kelas. Lebih baik kamu guna apa tahu? Guna the higher, the lower, kan? Guna semakin. Kalau yang bahasa Melayu. Okay, jom kita tengok. Yang pertama, time of impact dengan impulsive force. Okay, maksudnya tadi ni tak boleh guna ni. Okay. Dia adalah satu, kau buat dalam bentuk point je macam ni. Macam ni. Okay, lepas tu yang dua ni, selang lah. Tu baris. Kan? Bagi senang. Okay, yang kedua dia tanya apa? Relationship between impact time and impulsive force. Bermaksud dia nak tahu, dia nak mana? Dia nak yang ni dengan yang ni. Yang ni lah pentingnya kamu nak susun yang depan ni. Nombor yang sama. Kalau depan tu adalah 11.2, kalau boleh, ketiga-tiga 11.2 kat depan. Kenapa? Tengok betul-betul. Bila cikgu nak buat relationship between time of impact and impulsive force, cikgu akan tengok dua ni. Adakah tanda dia sama? Tanda dia tidak sama. Bila tak sama maksudnya, kalau kita sebut dulu, kita boleh sebut inversely proportional. Tapi tak berapa selamat. Sekarang, kita guna apa? The higher the time of impact, the lower the impulsive force. Maksud dia satu higher, satu lower. Ataupun increase, decrease. Boleh faham? Kalau kita the time of impact increase, impulsive force decreases. Macam tu. Boleh juga kamu tulis. Okay, time of impact increases. So, impulsive force decreases. Gitu. Dah kau dapat satu markah. Yang kedua, ini pula bentuk point buat. Kita ada dua point kan. Satu lagi dia nak apa? Thickness dengan impulsive force kan? Okay, thickness dengan impulsive force. Tengoklah thickness dengan impulsive force. Padang yang bawah ni padang yang ni. Tengok. Thickness and impulsive force. Tanda dia sama ke tak sama? Tak sama juga. Maksud dia, the higher the thickness of the mattress, the lower the impulsive force. Ataupun thickness of mattress increase, impulsive force decrease. Boleh. Ketebalan bertambah, daya impuls berkurang. Thickness of mattress lah. Thickness of mattress increases. Impulsive force decreases. Macam tu. Tulis penuh lah. Cikgu nak cepat. Cikgu buat lah macam ni. Kau tulis penuh. Di sini kau akan dapat lagi 2 markah. Markah 4, markah 5. Senang-senang kat sini kau dah dapat 6 markah. Sini 5, sini 1. Dah 6. 6 tambah dengan 10 tadi. Dah 16. 16 out of 20. Boleh tak boleh? Ini hanya comparison. Comparison based on observation. You tengok saja, tilam, kan? You boleh buat dia punya conclusion, boleh buat dia comparison. Lepas tu buat dia punya relationship. Kalau dia tanya prinsip dia adalah impulsive force. Kan? Senang saja. Boleh tak boleh? Kalau boleh angkat tangan. Okay, Yuhan, Loh Tiek, Nik Zara, Joshua, cantik. Cheng Li, Damian, Fauzan. Masya Allah. Thank you. Aisyah, Farihin. Steve, Divya, Putra, Steve. Kalau sebut nama banyak. Bagus, Steve.
Steven Nash. Steven Nash pun ada. Thank you. Okay. Banyak like juga dapat ni. Erwin Chua. Thank you, Erwin. Okay. So sekarang ni, you dah dapat berapa tau? 16. Apa 20? Jom kita tengok macam mana nak jawab yang 4 markah ni pula. Tapi yang ni antara yang paling susah nak dapat full mark lah. Tapi masih boleh. Tak ada masalah pun. Okay. Tengok yang C. C ni 4 mark. Explain. Bila sebut explain ni level paling tinggi lah. Dia bapak kepada kebat. Kebat tu bahaya dah. Bapak dia. Maksud dia paling bahaya sekali. So, explain how the pestle and mortar can be used to grind food easily. Maksud dia ayat grind food easily ni jangan cerita lah. So, sekarang ni, you kena cerita pasal pestle, you kena cerita pasal mortar. You cerita step by step. Sebab dia adalah proses. Bila proses, you kena cerita step. Tak nak buat karangan. Tolong jangan buat karangan. Mesti point form. Semua point form. Begitu. Boleh? Point 1, 2, 3, 4, 5, 6 pun tak apa. Jangan 4 markah. Bagi lebih daripada 4 point. Cikgu tu ambil skema, you tengok skema ni. Skema mana? Mana? Ni yang tadi. Yang tadi. Kan? Thickness apa semua. Mesti ada perkataan depan ni iaitu physical quantity yang you nak compare. Mesti ada. Nampak? Dalam skema ni dia masih guna berkadar songsang. Boleh terima dululah. Tapi hati-hatilah. Kod-kod tak terima. Jadi adalah lebih selamat you guna semakin ni. Time of impact decrease. Impossible increase. Lebih kurang macam tu lah you guna ayat dia. Okay. Next. Ni kita dah bincang. Okay. Yang ni. Untuk dapat 4 marks ni. Tengok dia ada berapa markah. Sekejap. Ui. Dia ada 4 saja maksimum. Kadang-kadang dia ada 5. You tengok betul-betul. You ceritakan benda yang you nampak itu. The speed of pestle and mortar are hard. Mesti. Kita tahu. Dia keras. Bila keras apa jadi? Semasa masukkan alu digerakkan dengan laju. Pestle move fast. You cerita step by step. Ni dah keras. Lepas tu gerak dengan laju pula. Lesung. Mesti apa? Kita nak cerita pasal this formula. MV minus MU over T. Ini maksud dia sebab tu explain ni. Dia level analysis. Level yang tinggi. Ataupun you kita punya decision making pun ada. Analysis pun ada. You nak kena buat. Banyak nak kaitkan dengan formula pun ada. Kan? You tulis itu. Lesung menghentikan masa dalam masa yang singkat. In short time. Bila short time, you tahu dah apa outcome dia. Outcome dia ialah you will produce high impulsive force. Dia akan menghasilkan direct impulse yang tinggi. Itu dah. You kaitkan dengan short time. Okay, masa singkat. Short time. Lepas tu, large impulsive force. Large impulsive force. Siapa yang menghancurkan makanan ataupun cili tadi? Mestilah impulsive force ini. Nampak tak? You nak tumbuk cili atas pan, bila nak hancur? Takkan hancur sebab apa? Time of impact increase. So, impulsive force will decrease. Tak boleh. Boleh faham? Maksudnya, you kena step by step cerita dalam bentuk point form begini. Bukan karangan. Okay, untuk form 5, kalau ada form 5 dalam ni, hari tu form 5 masa ujian 1, semua buat bentuk karangan. No. Pening pada cikgu nak cari point dia kat mana. Okay, so mesti dapat dalam bentuk point form only. Boleh tak boleh ni? Boleh? Boleh Yes. Okay. Cantik. Aidil Ashraf kata boleh. Aisyah pun kata boleh. Putra kata boleh. Cantik. Farish pun kata boleh. Cheng Li. Dia. Iman. Okay. Laju. Okay, next. Cepat. Masa mencemburui kita. Okay, jom kita tengok. Section B. Section B tadi cikgu cerita hanya yang 10 markah. Cikgu tunjuk sikit lah bentuk soalan. Bentuk soalan. Supaya you tak terkejut. Kan terkejut buruk pula dah. Kan? Ni section B. Apa ni? Contoh section B. Nak nombor 9 ke nombor 10? Nombor 9 ke nombor 10? Nombor 9 tanya apa? Engine. Ni roket kan? Dia tanya roket. Yang pertama dia tanya state principle of conservation momentum. Bolehlah kita bincang dua-dua lah. Apa state principle of conservation? The total momentum before collision equal to total momentum after collision. Dapat satu markah. Macam biasa tulis 9A, lepas tu terus tulis jawapan. Tak payah diulang ni. Ni yang susah. Explain in terms of principle conservation how the rocket is launched. Macam mana roket tu. You kena cerita bahan api dia dicampurkan, produce high exhaust gas, produce kita panggil apa? Newton third law of motion. You boleh kaitkan dengan law yang terlibat. Macam tadi,
prinsip of, ataupun masukkan formula pun boleh. Dalam tadi yang 4 markah tu, masukkan formula. Berdasarkan formula F = mv minus mu over t, apabila masa panjang, daya impuls akan berkurang. Boleh tulis juga formula. Sama macam ni. Okay, ni explain yang 4 markah yang susah tu. Lagi cikgu tunjuk dia punya skema dia macam mana. Lepas tu pula, dia ada calculation. Okay, yang ni shows Ali and his son, Abu. Ali and Abu, ice ring. Abu bergerak tu, this one is 6 meter per second, 2 meter per second. Bapak dia nak tolak Abu. Kan? Tentukan jumlah momentum sistem sebelum pelanggaran. Before collision berapa? Maksudnya you kena M1U1 plus M2U2 equal to M1V1 plus M2V2. You kira yang ni saja. Berapa momentum Ali, berapa momentum Abu. Mass time velocity, initial velocity. Then you will get the answer. Before, bukan after. Hitung hal lejut akhir. Ni baru you nak kena V2. Ingat formula ni, you boleh ni. So you study lah tajuk momentum ni. Sebab kau belum banyak tajuk. Jadi momentum, inertia, apa nama lagi kita belajar? Graf-graf itu semua tu. Itu yang kemungkinan ditanya lah. Cikgu pun tak pasti. Okay, nyatakan satu syarat diperlukan untuk mengaplikasikan prinsip keadaan momentum. Ni syarat dia adalah apa? Kita panggil dia no outside force. Maksudnya tidak ada daya luar bertindak. Okay, ini termasuk dalam Newton first law of motion kan? Kita tengok balik skema dah. Tak ingat. Kejap cikgu tunjuk skema dia untuk yang section B nombor 9. Cara nak jawab kita laju nanti cikgu bagi, kau akan tengok lah. Mana. Ni, no external force acted. Tidak ada daya luar bertindak. Okay, yang tadi yang dia punya syarat itu. Calculation dia kira M1U1, M2U2. Before. This one is after. Formula dia sebab apa? Dia tolak dan dia terpisah. Maksudnya dia guna inelastic collision. Dia melekat lah. Maksudnya elastic collision. Sebab balik. Inelastic collision. Ataupun pelanggaran tidak kenyal. Sebab dia Ali tu bergerak, lepas tu dia pegang bahu anak dia bergerak bersama-sama dengan anak dia. So, dia adalah inelastic collision. Kan? Alright. Tengok ini yang ni. Yang 4 markah tadi, roket. Okay, yang roket je. Ni. Okay, kecil sikit. Nampak mana masa ni? Oksigen and hydrogen bercampur dalam kubuk pembakaran. Dibakar dalam kubuk pembakaran. The mixture of oxygen and hydrogen is burned in combustion chamber. The exhaust gases are expelled through the exhaust at a very high velocity. Ini poin-poin penting yang kau kena ada. Ceritakan siapa yang terbakar apa semua. Lepas tu apa? Backward momentum is produced. Produce ni salah sikit, tak apalah. Lepas tu apa lagi? Forward thrust momentum, same magnitude. Ini yang Newton third law of motion ambil. Same magnitude but in opposite direction. Kan? Upward and downward. Downward dia punya gas. Tapi roket tu pergi upward. Dia bagi 5 point. You ceritalah ini semua. Okay, dah dapat termasuk ini. 4 tambah dengan sini ada 5. Dengan definition 1 dah 10. Tambah lagi dengan 10 yang you pilih roket yang S ke mana tadi tu. Dah 20 per 20. Okay, boleh tak boleh? Boleh kan? Kejap. Yes. Okey, cantik. Tu angkat tangan good tu kira boleh tu. Okey, kejap cikgu nak tunjuk nombor 10 pula. Nombor 10 ni tajuk apa ni? Tajuk mamat ni baling apa ni? Diagram show ball being thrown vertically. Vertically upwards. Okay. After several seconds, the ball fall vertically downwards. Okay, yang ni cerita pasal jatuh. Bila jatuh ni free fall lah biasanya. Proboscope, photograph, recording apa semua kan, jatuh. Okay, lepas tu apa dia tanya? What is meaning of free fall? Okay, free fall you kena hafal lah. Due to gravitational force only. Tidak ada daya luar yang bertindak kan. Explain, nampak bila explain 4 markah ini yang paling susah itu. You kena cerita step by step juga. Yang ni C. Yang C ni, yang C ni yang 10 markah ke? Oh, yang C 10 markah maksud dia calculation belakang lah. Sekejap lagi cikgu tunjuk skema dia. Kita tengok soalan tu. 10 markah kita dah jawab. Ni ada lagi balance 1, 4 dan 5. 5, 10 dan 15. Lagi 5 markah. Okay, diagram show Cleopatra. Amboi. Nama klasiknya. Throws a ball up to Jelena, who is on the first floor
of a building with a velocity of, okay, dia bagi. Yang ni kalau free fall, dia 3 je formula. Sama sutat, kan? Lepas tu buat dengan vuzas. Yang ni semua formula ada dekat depan. Cumanya A ni sebabkan dia ialah apa nama gravitational acceleration, A dah jadi G. Semua jadi G. Semua jadi G. Ingat lagi tak? Kena ingat lah. Tak apa. Formula diberi. Cuma nilai G equal to negative 9.81. You jangan salah. Baling ke atas pun negatif. Baling ke bawah pun negatif. You study balik. Kita dah bincang tajuk ni. Okay, baling ke atas pun semua kan. Tengok yang mana kat sini. Upward. Yang ni. Dia ada U, V, S, G. Yang mana negatif? U, V, S, G. Yang mana negatif. Kan? Ni negatif. Sentiasa negatif. Ni pun negatif. Yang ni positif lah. U. V pun negatif. Yang ni negatif. Yang ni positif. Positif. G je always negatif. Kan? Ini tengok balik lah yang kita dah belajar dulu. Boleh tak boleh? Boleh kan? So gunakan formula ni untuk dapatkan ni calculation. Inilah S lah. Height dia lah S. Ini okay. Ini halajuk awal. You buatlah calculation. Susah memang. Dapatkah bola itu sampai pada Jelina? Justifikasi jawapan kamu. Okay. Hitung ketinggian maksimum. Tengoklah Cleopatra ni. Berapa maksimum? You guna calculation. Kan? You guna tadi. Tengok S dia berapa. Kalau dia sampai. Sekejap. Minah ni duduk berapa tinggi ni? Minah ni duduk 3 meter. Kalau dia balik hanya 2.5 meter. Sudah pastilah Jelina ni tak dapat tangkap. Sebab Jelina berada pada kedudukan 3 meter. Kan? Patutnya letak kat tangan ni 3 meter. Tangan dia panjang kan? Okey, tak apalah. Tak kisahlah, you tengok. Tapi kalau dia less than 3 meter, maksud dia, dapatkah bola itu sampai pada Jelina? Tengok jawapan kamu berapa. Kalau 3 point something, dapatlah pada Jelina kan? Sebab dia lebih more than 3 meters. Macam you boleh fikir sendiri. Dah dapat 10 markah. Ni 3 markah tau. Dapatkah? Kena tunjuk secara by calculation lah. You buat calculation semua. Alright. Jom tengok skema dia apa. Skema dia apa. Yang ni nombor apa tadi ya? Nombor 10 betul lah. Ini apa ni? Free fall. The movement of object they are only affected by the force of gravity. Kan? Ini daya gravity saja tadi. Yang ni pula point yang tadi. Softball fall under influence of gravity only. Air resistance is neglected. The velocity of softball increases uniformly. Maksud dia uniform acceleration. The acceleration of an object is the acceleration of gravity equal to 9.81. Ini semua yang kamu kena buat untuk 4 markah. Lepas tu yang ni sangat susah dapat 4 markah. Kalau you boleh dapat semua ayat yang sama macam ni, boleh dah dapat 4 markah. Okey, next. Yang ni mesti kita dah buat. Ni. Jawapan dia benar, 2.5. Cikgu teka je tadi tu. Oh, hebat juga. Kebetulan. Okey, 2.5 meter. Maksudnya bola tak sampai. Sesaran maksimum 2.5 meter. Sesaran maksimum less than actual height. Okay, actual height dia 3 meters. Maka macam mana nak sampai? Itulah justifikasi yang kamu kena cerita. Boleh kan? Okey, kalau boleh, terus pergi pada section A. Section A banyak markah sebenarnya. 60 markah. Masya-Allah. Tak sempat sejam setengah mana sempat. Tapi tak apalah, at least kau dapat sikit pun tak apa dah. Siapa yang tak sempat masuk nanti, dengan harapanlah kau doalah komputer cikgu laju sikit malam ni untuk cikgu upload video kat YouTube. Jangan lupa like, share. Tapi tak boleh share. Bukan tak boleh share. Cikgu macam nak buat public ke tak public? Tak apalah, cikgu public je lah. Cikgu punya bahasa Inggeris kan tak power. Malulah ai. Tak apalah. Okay, jom kita tengok soalan yang senang dapat markah. Kan? Tak apa. Jom kita tengok. Oh, bila cikgu buat YouTube, cikgu tak nampak yang tepi-tepi ni. Kalau you buat like ke nama you keluar kan, tak ada nampak sebab dia hanya screen recording yang sini. Yang you buat tu dekat cikgu punya handset. Jadi tak nampak lah you punya nama naik dalam YouTube. Tak apalah Lain tahun lah.
Okay, jom kita tengok soalan yang nombor 5. Nombor 5, nombor 6 ialah soalan yang you mesti dapat 6/9. At least. Kan? Sebab apa? Dia adalah comparison. Jom kita tengok. Ada kelas yang cikgu dah bagi dah itu. Sikit-sikit teknik menjawab ini. Okay, you baca soalan. Baca kan? Nampak jelas kan? Raja 5.1, Raja 5.2. Inilah. Maksud hal laju. Kita dah cikgu tanya hari-hari. What is mean of velocity? Rate of change of displacement. Tulis. Terus tulis tu. Tak payah. The meaning of the velocity is, tak payah. Terus tulis aja. Rate of change of displacement. Okay, direct to the point. Name the physical quantity represented by area under the graph. Kalau area under the graph yang ni ialah displacement. Displacement sasaran. Dapat 1 markah. Yang tadi rate of change of displacement 1 markah dah. Okay. Compare. Nampak? Observe diagram 5.1 and 5.2. Compare. Time taken for the bus to accelerate from O to A. Bila sebut compare, you tengoklah betul-betul gambar ni. Internet. O to A. Nampak? Kecilkan sikit supaya nampak dua-dua. Dia nak apa cikgu tak tahu. Dia nak compare apa ni? Time ke apa? Compare. Apa pasal lah cikgu punya mouse ni tarik ke bawah, dia naik ke atas. Sekejap Compare masa time taken. Tengok time taken. Time taken untuk 5.1, 20 second. Nak dapat A ni, 20 second. This one, 10 second only. Maksudnya 5.1 greater than 5.1 greater than 5.2. Terus tulis. Raja 5.1 greater than Raja 5.2. Perlu tak tulis masa yang diambil untuk memecut? Tak payah. Yang ni sebab soalan ada kat atas. Tapi section B dengan C, you mesti tulis time taken kan. Maksudnya kuantiti fizik tu kena tulis. Yang ni tak payah. Terus tulis macam ni. Tak payah tulis panjang-panjang lah. Time taken for the bus to accelerate from A to A in diagram 5.1 is greater than. Boleh kan? Tak boleh? Boleh. Betul je jawapan dia. Kan? Kalau bahasa Melayu, elakkan penggunaan perkataan lebih kurang, lebih sedikit. Itu kita haramkan penggunaan dia. Nampak ganas tu? Haramkan terus. Okay, okay, Raja. Tengok, bandingkan jarak yang dilalui semasa pencutan dari O ke A. Jarak yang dilalui. Jadi ini dia dah jarak dia tersirat tau. Jarak dia adalah area under graph. Maksudnya 20 times 10, this one is 200 meter. Di sini 10 times 20, 200 meter juga. Jarak sama. Jarak sama. Ya, ditulis apa? Same. Dah selesai. Tulis same. Cukup. Atau takut cikgu saya tak warni, tulis same. Tulis macam ni. Raja 5.5 mana datang dah. Raja 5.1 equal to Raja 5.2. Diagram 5.1 equal to diagram 5.2. Tapi hati-hati hati-hati. Kod lah tiba-tiba. Soalan nombor 5. Tapi dia kata Raja 3.1 and 3.2. Aku jangan sebab soalan nombor 5 kau nak tulis 5.1. Tengok apa yang dia bagi. Kalau dia bagi 3.1, 3.1. Kalau dia bagi 6.1, 6.1. Ikut yang dia tulis kat atas tu. Raja itu. Jangan tersalah. Dia nak tengok you punya fokus. Atau fokus ke tak fokus. Okay. Bandingkan pencutan bas. Sudah pastilah O ke A daripada yang Raja mana yang cepat lagi. Pencutan lebih tinggi. Dia punya gradient tinggi. Maksud dia pencutan tinggi. Luqman kata, Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Luqman mana pula? Okay, maksud dia 5.1 less than. Okay, kenapa Raja 5.1 less than Raja 5.2? Nampak cikgu akan susun 5.1 kat depan semua. Kenapa? Macam tadi juga. Sebab nanti dia akan minta relationship between time taken and acceleration. Ataupun time taken dengan distance. Tapi distance kalau sama ni jarang dia minta lah. Dia akan minta ini dengan ini. Yang ada perbezaan ni dia akan minta. Bila kita dah susun, macam mana nak cari tekanan. Luqman mana ni? Budak tu change juga. Tak apa. Okay. So, kau tengok you tengok betul-betul. Based on answer, state the relationship between acceleration and time taken. Cikgu dah sebut dah. Acceleration, time taken. Tengok tanda dia. Sama ke tak sama? Tak sama. Cikgu tanya, cikgu jawab. Bila tak sama, apa dia punya relationship dia? Kalau time taken decrease, acceleration increase.
Atau you ambil je acceleration increase. Time taken for the bus to accelerate. Time taken for the bus to accelerate. Decrease. Sebab apa decrease? Sebab tanda dia tak sama. Kalau tanda dia sama, contohnya macam ni dengan macam ni, ataupun macam ni dengan macam ni, ni sama ni. Kan? You boleh sebut ascending, accelerate, increase. Boleh guna increase lah. Jangan guna ascending. Ascending tak apa tepat. Okay, increase, decrease. Greater, lower. Higher, lower boleh. Greater, lower boleh. Cantik, Tiff. Cantik. Okay, boleh faham tak? Boleh kan? Lepas tu dia tanya, nyatakan hari keberapakah bas itu bergerak dengan hal laju lebih tinggi. Hari kedua lah kan. Hal laju lebih tinggi adalah pecutan tinggi. Inilah yang 5.2. Hari ke berapa ni? Second day lah. Second day. Senang-senang dapat markah. Nampak tak? Itu kaedah dia. Cara nak jawab. Lepas tu pula dia, yang ni dia calculation. Tak. When the number of bus increases, take the changes that occur to, okay kan, tengok. Based on diagram 5.1, when the number of bus passenger increases, take the changes that occur to acceleration. Kalau dah penumpang bertambah, jisim bertambah. The higher the passenger, the higher the mass. Bila the higher the mass, ingat balik formula ni. F equal to MA, F over A equal to M. Maka kalau M ni tinggi, A akan jadi rendah lah. Kan? Dia inversely proportional. Yang ni formula ni sebenarnya memang boleh kita sebut directly and inversely proportional sebab memang dalam persamaan ini pun relationship dia adalah F directly proportional to A. A inversely proportional to M. Kan? Memang ini satu hukum berdasarkan Newton's second law of motion. Maksudnya kita boleh guna perkataan directly and inversely. Tapi nak selamat lagi sekali, cikgu sebut gunalah increase, decrease, increase, increase, decrease, decrease. Tak ada masalah. So pecutan ni apa berlaku? Decrease. Decreases. Decreases. Kenapa berkurang? Berkurang lah. Memanglah berkurang pecutan dia sebab dia punya jisim bertambah. Kan? Kecurangan graf. Decrease juga. Decreases juga. Decrease ke decreases kan? Pandai kau lah. Berkurang juga. Gitu. Dapat dah 2 markah. Boleh tak boleh ni? Cikgu cakap kau senyap. Boleh tak boleh? Yes. Boleh. Thank you Erwin. Bagus. Yuhan, Tiff. Nizara, thank you. Joshua Yap pun raise your hand. Thank you very much. Damien Francis. Alright. Okay, semua boleh Bagus. Choose the hint. Raise hand. Thank you. Okay, jadi itulah cara nak jawabnya. Senang kan? Lepas tu nombor 6 pun sama juga. Nombor 6 sama juga. Erwin Chua Putra, Tiff. Thank you. Clement Howe. Clement ada. Pandang dia cakap nama dia Clement. Cikgu ingatkan dia pakai Albert Einstein. Jian Kai terkeluar. Okay, it's okay. Okay, you tengok. Dia bagi 2 gambar juga. 6.1, 6.2. You tengoklah. What comparison. Compare juga. Maksudnya you hanya buat comparison. Sama je. Compare. Name the force that causes the metal bob to move in circle. Move in circle. Centripetal force. Kan? Daya memusat. Kenapa kurang klik petas tetap apabila dia gerak dengan bulatan? Sebab apa? Daya dia sama. The same force kan? Compare, nampak? Compare lagi. Jisim air dalam botol. You tengoklah rajah mana. Sama saja. Itu daya lagi banyak air, lagi banyak daya lah. Okay. Hubungan sama lagi. Relationship. Ini ada calculation. You buatlah gunakan formula untuk ni ialah F sama dengan mv square over R. Formula ada kat depan. Tengok kat depan. Saya tak rela gagal ujian. Jangan lupa. Sunyi soalan calculation. Saya tak rela gagal ujian. S ni apa? List down. Senaraikan. Apa maklumat dia bagi? Mass. 10 kg. Kan? Apa lagi? R. 5 meters. Laju linear. 0.4. V. 0.4 meter per second. Akan semua maklumat dah ada. Lepas tu apa dia tanya? What is the force? F.
Dah kita jumpa yang ni, masuklah ni. S, senaraikan. T, tukar. Nak tukar ke? Dia dah bagi dalam meter, dah bagi dalam kilogram. Tak payah tukar, semua dah cantik. So, R, rumus. Ini rumus dia, formula. G, gantikan, masuk dalam ni. 10, 0.4 square, divide by 5. 2 kali dengan 0.16, 3.2 lah. 3.2 Newton. Betul ke? Tekanlah kalkulator. Alamak, kalkulator cikgu dah hilang. Kau tekanlah sendiri kalkulator. Kan? 0.4 square times 10 divided by 5. Apa dapat? Masalah ni. Tak apalah, yang penting kau tahu tekan. Mana dua markah you akan dapat? Kau gantikan dengan betul markah yang pertama. Jawapan akhir berserta dengan unit. Wajib unit. Ni U. U is unit. Final unit. Kalau hilang unit ini, salah unit ini, selamat jalan. Pangkau terus. Okey, boleh faham Okey, 6 per 6. Jom kita pergi tengok soalan nombor 7 dan 8. 1 dengan 2, 3 tu, pandailah you nak jawab macam mana kan. Nombor 7. Pun dia tanya lagi, definition. What is the meaning of force? Force ialah, daya adalah tolakan atau tarikan. Okay. Pull of push. Ataupun rate of change of momentum. Boleh juga. Daya juga boleh dikenali sebagai rate of change of momentum. Sama definition macam impulsive force. Daya, impulse. Seterusnya, diberi jisim. Hitung pencutan. F sama dengan MA. Tapi dia bagi dalam gram. You kena convert. Saya tak rela gagal ujian. Ni, tukar ni. Kena tukar ni. M dia sama dengan 400,000 gram. Bagi 1,400 kilogram. Tukar tu. Tukar ni dapat dah satu markah. Dapat dah satu markah. Sebab dia 3 markah ni. Pencutan. F dengan MA. Ada daya ke dia bagi? Dia tak ada daya. Oh, daya 2,000. Senang banget. Tulislah. 2,400 A. Maka A sama dengan 2,000 bagi 400. Sap. 5.0 meter per second square. Dapatlah ini markah pertama. Markah kedua. Markah ketiga. Markah kedua kat sini. Penggantian yang pertama tu dapat markah. Okay. Unit akhir wajib betul dan ada dan betul. Okay. Dah. Next. Yang ni calculation tak ada masalah. Yang ni. Yang ni untuk soalan nombor 7. Dia sama macam section B. You need to do a justification. You kena buat justifikasi mana yang terbaik. Jom kita tengok. Bagi kecil supaya nampak semua. Cuma soalan ni adalah cikgu komplain sikit kan. Dia kata tak logik. 600 liter memanglah. 600 liter tu. Anggap 6 liter lah. 6 liter One large bottle containing 600 liters. 6 liter lah. Yang ni 1 liter. 6 botol kecil tapi ada 1 liter saja. Macam botol yang kita beli Dash Ready tu kan. Okay. Seterusnya yang M ni pula dia bawa 2 botol tapi 3 liter. Ini satu. Okay, jadi sekarang ni kita ada JKL. KLM. Jisim basket pada 5 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Okay, daripada sini, sama juga macam section B, copy and paste, you dah boleh dapat 3 markah. 3 mark out of 5. 3 daripada 5, you dah boleh dapat. Kalau you pilih betul. Jom kita tengok apa yang dia nak Dia kata bilangan botol. You nak banyak ke you nak sikit? Jisim bekan, nak rendah ke nak tinggi? You pilih apa? You tengok Bila kita tengok macam ni, you are required to determine the type of delivery that is more suitable to be used safely in a short time. Nak short time tu laju tu. Kan? Nak laju, mana boleh buat berat. Maka you tengok ni. Nak dia ada 2 karakteristik. Nak satu botol yang besar ke ataupun kecil-kecil. Lagi satu ialah jisim bekan. Nak tinggi ke nak rendah? Kalau nak laju, mestilah nak rendah. Low mass. Kan? Kita tak nak ini. Maka K dah terkeluar daripada ni. Pilihan kita 2 kg, 2 kg. Sekarang ni apa yang different between L and M adalah number of bottle. 6 and 2. Nak lagi sikit. Sama macam lori tangki tau. Lori tangki tu. Kan? Lori tangki ni. Dia ada partition-partition. Kenapa? Cikgu dah tunjuk dah video itu. Kan? Kenapa partition? To reduce the bad effect of inertia. Kan? Maka kita nak bilangan botol banyak. Bila kita nak bilangan botol banyak, yang ni terkeluar, kita dah pilih L lah pilihan kita. Maka copy and paste. Cuma yang ni hati-hati. Number you jangan tulis. Cikgu tak nak you tulis nombor. Bilangan botol. Tak boleh tulis 6. Tulis more. More. Jangan tulis 6. Okay? Ataupun higher.
Higher number. Jangan banyak. Lebih banyak. Guna perkataan lebih lah. Lebih banyak. Reason kemudian. Jisim bekas. Low. Rendah. Jisim yang rendah. Okay. I choose L. Nampak More low L. You copy and paste. Walaupun copy and paste tu lebih kepada sebab ini bagi nombor. Kalau dia tak bagi nombor, dia akan tulis siap more low L. Maka kita copy paste. Dapat dah 3 markah daripada 5. Okay. Dia akan dapat markah 1, markah 1, markah 1. Dia ada satu-satu lah. Yang ni markah 2, markah 2 kat sini. Kenapa kita nak more number? Reduce bad effect of inertia kan? Reduce inertia. Bad effect of inertia. Ataupun apa nama inertia rendah kan? Low inertia. Boleh lah lebih kurang macam tu lah. Kenapa jisim bekas rendah? Lighter. Yang ni kalau boleh jangan bagi 2 jawapan. Bagilah jawapan yang paling kamu yakin. Lighter ni dia ada efek dia tau. Sebab dia nak laju kan. Ataupun lighter ni takut tak selamat. Ringan kan. Kita nak deep learning. Bila deep learning you bagi spesifik lagi. Bila ringan, high acceleration. Higher acceleration. Ini lebih tepat lagi. Sebab apa? Bila jisim rendah, based on F equal to ma. Macam tadi lah. Kan? Kalau mass tinggi, low acceleration. Kalau mass rendah, higher acceleration. Buat macam ni, dah dapat ni markah 2 untuk ni, ini dapat markah 2 untuk yang bawah ni lah. So 1, 2, 3, 4, 5 you boleh dapat. Ini section A soalan nombor 7. Okay, jom tengok soalan nombor 8 pula. Nombor 8, sama macam section C. Section C. Tu soalan nombor section C lah. Ni tajuk ni glamour lah ni, tajuk orbit-orbit ni. Ini lebih kepada kalau you nampak 2 orbit macam ni, dia lebih kepada ni T square R cube. Ni Kepler's law. Kan? Third Kepler's law. Hukum Kepler yang ketiga begini. Jadi dia ada cerita pasal geopogon and non-geostationary and geostationary. Pun you kena hafal lah dia punya karakteristik tu. Tak ada cara lain dah. State universal law of gravitation. You kena bagi jawapan dia sikit. Dia punya ni yang you hafal. Ini. If a satellite, certain height from the surface of the earth, move around with linear speed lower than minimum value, explain what will happen to the satellite. Apa jadi? Dia akan fall into lower orbit. Dia sepatutnya katakan, let's say kan. Let's say, yang ni dia perlukan 3,700 km per second. Tapi dia bergerak pada 3,000 saja. Tak cukup dia punya linear speed, maka dia akan jatuh ke lower orbit. Lama kelamaan masuk atmosfera bumi, then dia akan revolve around the earth, then last kali dia akan jatuh menghentam bumi. Boom, jatuh belakang rumah kau. Harap bukan rumah kau lah. Biasanya dia orang dah target dah kat mana dia boleh jatuh. Kan? Steve takut nampak? Steve takut. Dia menangis. Tak jatuh rumah kita kan. Kita minta simpang lah. Biarlah kadang-kadang dia orang dah dia buat dah dia punya projection itu supaya jatuh kat mana tau? Jatuh dekat laut. Bumi kan banyak laut. 70% kan. Atau jatuh dekat gurun. Ataupun kadang-kadang tak sempat jatuh. Dia dah self-destruct. Ataupun dia hancur sendiri. Lepas tu dia terbakar. Kan? Alright. Ini 2 markah. You terang lah Next. Yang ni. Yang ini you kena buat untuk dapatkan 5 markah juga. Ataupun 6 markah. Dia kata, you are trainee NASA engineer whom is assigned to design a communication satellite. Propose your invention based on the following aspect. Direction of satellite rotation. Yang ni you kena baca juga ni. Dia nak apa ni? Adakah dia nak jenis geopogon ke non-geostationary ni? Soalan dia tak jelas lah. Kalau dia nak geostationary, maksud dia direction of satellite rotation must be equal to rotation of the earth. Kena samalah. Kan? The same direction. Apa sebab? Supaya dia adalah geostationary. Tempo orbit, kalau dia geostationary, 24 hours. Yang ni boleh tulis nombor. Sebab apa? Dia spesifik. 24 hours. Jom tengok skema dia lah. Cikgu tak tahu apa yang dia nak ni. Lifespan mestilah longer. Can use a longer period of time. Kan? Kalau dia kata guna dia punya panel tu untuk dapatkan dia punya power supply, kita nak guna apa? Mesti guna solar panel.
Kenapa solar panel? Solar panel ialah using renewable energy. Itu yang paling tepat. Renewable energy sources. Okay, dia adalah menggunakan sumber kuasa boleh diperbaharui. Jimat lah. Jangan tulis jimat. Jimat tak boleh. Jimat ni faktor ekonomi. Menjimatkan duit ringgit Malaysia. Kan? Tak ada. Tak boleh. Tulis faktor fizik. Jangan tulis faktor ekonomi. Okay? Banyak lagi faktor fizik kan. Kenapa guna solar system? Kita pakai sebab menggunakan renewable energy. Okay, yang paling tepat lah. Okay, lepas tu apa lagi dia nak? Habis. Oh, itu je. Itulah cara dia. Jujur kita tengok jawapan dia. Apa benda jawapan dia? Soalan nombor 8. 8. Okay. Maksudnya dia nak soalan dia cakap tak ni nanti. Daya graviti antara dua syak berkaitan terus dengan kebetulan lah. Ni yang pertama tadi. Then if the linear speed is less than required minimum speed, satellite will fall to a lower orbit, will revolve towards Earth until it enters atmosphere, collide with Earth, crash to belakang rumah Steve. Tapi tak kena rumah Steve, belakang rumah dia. Okay, itu 4 markah. 2 markah. Alamak, 2 markah je pun. Sorry. Ini section A, bukan section B. B dengan C 4 markah. Tapi still level dia sama. Explain. Bila explain tu, level tinggi lah. Okay, tengok yang ni, yang nak dapat markah ni. Maksudnya dia kena sebut ini adalah kalau communication satellite, kita kena guna geostationary. Kan, you tengok balik. Bila geostationary, rotation, the direction of rotation should be the same as rotation of the Earth. Here. Direction of satellite rotation, same as rotation of the Earth. Sama kan? Kenapa? Reason dia kenapa? Untuk berada pada kedudukan yang tetap. Same geographical location on Earth. Baru dia boleh sama. Contoh, kalau dia duduk atas kuantan pusing ke kanan, dia kena pusing ke kanan lah. Baru dia boleh berada di atas tempat yang sama. Itu yang maksud geostationary Earth. Earth orbit pula, geostationary satellite. Kita dah bincang dah semalam kan. Semalam ke bila lah. Tak kisahlah, yang kita bincang tajuk tu lah. Okay, temporal orbit. Yang ni you boleh tulis 24 jam. Tak boleh tulis higher, lower, tak boleh. Ini memang spesifik untuk geostationary satellite. Dia adalah 24 hours. Sebab apa? Same as period of rotation of the Earth. Lifespan. Higher lifespan. Can last longer. Okay, tidak perlu selalu ditukar ganti. Penggunaan yang maksimum. Maksudnya, takkan pakai 5 tahun dah ni. Kurang-kurang 1 tahun. Contohlah kan. Higher lifespan. Alright. Boleh tak boleh? Yes. Ethan Tan. Erwin. Thank you, Erwin. Cheng Li. Dia Kare. Damian. Muhammad Faris. Masya Allah. Laju. Cheng Li. Damian. Putra Haziq. Angkat tangan Putra Haziq. Bagus. Cheng Li. Putra. Lu Jian ni. Honjia. Oh, Masya Allah. Panjang. Laju. Clement How. Ada Clement. Erwin Charles, Zempeng, Clement, Aidil Ashraf. Masya Allah. Dia asrama juga cikgu tahu, dia angkat tangan macam ni. Kan? Tapi tak sempat dah, masa kita dah pun sampai 9.30. Cikgu tak nak ambil masa kamu untuk kamu study lagi. Mantapkan you punya content. Start daripada chapter 1 until chapter 3. Semualah, tak ada target-target, you baca je semua. Okay? Sebab kita masih belajar sikit kan. Joshua Yap, cantik. Thank you. Alright, jadi kita akan bincang lagi lah soalan 1, 2, 3. Jadi daripada masa ke semasa cikgu akan bagi lagi teknik untuk menjawab kertas 2 ini, sebab kertas 2 lah yang paling banyak markah, iaitu 100%. Kan? Untuk paper 3 nanti belum sampai lagi masanya, insyaAllah kalau ada masa. Kebetulan minggu ni pun cikgu tak banyak kelas malam, jadi kita selesai dah. So sampai situ untuk hari ini, mohon ampun dan maaf salah dan silap. InsyaAllah ada rezeki, ada umur, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.